merupakan masa yang dinanti-nantikan. Dunia pun mesti akan terkejut apabila melihat keunikan yang terdapat di Malaysia ini. Hello again, selamat petang and welcome back to my channel everyone. So sekarang ni kita berada di Pasar Seni. Selamat datang ke Pesta Rona Kongsi. So sempena sambutan Chinese New Year di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang apa yang bakal saya tunjukkan kepada kamu ni suasana festival yang terdapat di KL. Jadi selepas Chinese New Year ni, perayaan yang seterusnya tu adalah Hari Raya. So mungkin ada di kalangan penonton yang berbangsa Chinese, mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang terdapat di pesta ini. So inilah dia everyone, apa yang kamu boleh expect kalau datang ke pesta ini. Jadi sempena sambutan Chinese New Year di Malaysia, terdapat Chinese New Year Bazaar, dan biasanya yang paling happening tu di shopping mall yang terdapat di Malaysia ini. Tapi sekali-sekala saya tunjukkan kepada kamu bazar atau market outdoor yang terdapat di salah satu lokasi yang paling popular di Kuala Lumpur. Jadi yang paling best di sini ada banyak makanan dan minuman, tempat duduk, kerusi dan meja pun ada juga. Dan di sini pun everyone, sambil-sambil kamu berehat, kamu boleh menikmati suasana pemandangan Bandaraya Kuala Lumpur yang sangat indah dan luar biasa. Jadi everyone, kamu boleh nampak sendiri para pelancong yang mungkin baru sahaja tiba di Kuala Lumpur ini. Kebanyakan mereka pun sangat terpuja untuk melihat seni-seni budaya dan festival yang terdapat di Malaysia ini. Jadi macam yang saya janjikan kepada kamu di video saya sebelum ini, saya akan bawa kamu untuk masuk ke dalam Central Market ini. Saya boleh rasakan mesti ada di antara kamu yang sudah lama tidak melawat Kuala Lumpur. Jadi inilah dia pembaharuan yang terdapat di Central Market ini. Mesti ada di antara kamu yang perasan juga apa yang ditambah baik di dalam Central Market building ini. Jadi yang ini merupakan salah satu spot yang mesti wajib untuk kamu tengok dan visit semasa melancong dan berjalan-jalan di KL. Sebab biasanya kalau first timer yang ada rancangan untuk datang ke Malaysia untuk melancong, biasanya mereka seringkali tertumpu dengan Petronas Twin Towers. Tapi sebenarnya terdapat banyak lagi lokasi-lokasi yang mesti mereka masukkan ke dalam bucket list mereka. Jadi jangan kamu pergi dahulu everyone. Sebentar saja lagi saya akan bawa kamu ke area sekitar Bukit Bintang. Sebab di sana tu akan terdapat event yang bakal dilangsungkan sempena perayaan Chinese New Year di Kuala Lumpur, Malaysia.
So sekarang kita berada di salah satu shopping mall yang saya boleh katakan agak terlama juga. Telah ditubuhkan sejak tahun 1977 everyone. Jadi yang paling best di Malaysia ini everyone, terdapat pelbagai jenis perayaan. Jadi sekarang Chinese New Year. Jadi CNY decoration ni akan available sampai 24 Februari tahun 2026. Jadi kalau kamu masih ingat video saya sebelum ini, saya pernah ke TRX Shopping Mall, Mid Valley, dan juga Suria KLCC, dan sekarang kita berada di Sungai Wang Plaza. Dia punya vibes decoration tu hampir lebih kurang macam yang terdapat di Mid Valley. Seperti yang kamu boleh nampak sendiri, di hadapan ni pun ada rumah tradisional community Chinese. Dan mungkin ada di antara kamu yang ingin tahu lebih lanjut pasal patung tarian singa. Di sini ada terdapat beberapa info. Rasanya mungkin cara-cara untuk mereka menyiapkan kepala untuk lion dance performer. Dan di hadapan kita ni ada drums. Jadi sebelum saya tunjukkan kepada kamu, saya boleh katakan Chinese New Year Parade. Sebab di sana tu akan ada lion dance juga. Jadi yang paling best di sini everyone, kita macam berada di rumah orang Chinese lah. Jadi mungkin pada sambutan Chinese New Year, macam ni kali dia punya suasana semasa mereka gathering, dan sambil-sambil tu menikmati makanan dan juga biskut-biskut perayaan. Dan buat yang paling wajib yang rasanya mesti kena ada semasa perayaan tersebut adalah limau mandarin. Jadi sekarang ni terdapat pelbagai jenis spesies mandarin. Yang di hadapan kita tu adalah honey mandarin lah. So inilah dia event yang saya bakal tunjukkan kepada kamu everyone. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu nama official event dia ni adalah Prosperity Walk, yang mana ada tempat lokasi mereka akan start mungkin perarakan lah. Jadi yang saya paling suka tengok ni adalah persembahan lion dance. So finally everyone, masa yang dinantikan harinya KL Prosperity Walk telah pun bermula.
Betul-betul sangat menakjubkan everyone. Only in Malaysia. So sekarang everyone, perarakan ini tengah menuju ke arah Pavilion Bukit Bintang Kuala Lumpur. Betul-betul sangat meriah everyone. Jarang-jarang nih kita boleh nampak di Malaysia. Jadi rasanya sempena tahun baru Cina saja KL Prosperity Walk ini dilangsungkan. Boleh nampak sendiri pelancong-pelancong pun begitu terhujat melihat salah satu perayaan festival yang terbesar di Malaysia ini. Dan di sini pun everyone kita boleh melihat masjid untuk tahun 2026 Visit Malaysia 2026.
pasti akan terkejut apabila melihat keunikan yang terdapat di Malaysia ini. Only in Kuala Lumpur, Malaysia.
So sekarang everyone kita berada di The Exchange TRX. Dan yang ini merupakan salah satu tempat yang paling populer di Kuala Lumpur. Jadi apa yang bakal kita saksikan selepas ini rasanya Majlis Pelancaran ajaran moral dan pendidikan unik KL tentang Prosperity warisan model. Walk tahun 2026. Pengasas gendang ini mencipta peluang dan menyediakan platform memudahkan Jadi akses selain untuk semua perarakan orang yang dan begitu hebat tadi platform everyone, yang mudah dan ringkas ya sepanjang apa yang kamu boleh nampak di sini ini adalah pemain gendang terdiri daripada berbagai lapisan masyarakat daripada terdapat banyak gerai-gerai makanan, minuman, sempena perayaan Chinese New Year di Malaysia tahun yang ke-2026. Jadi kalau di shopping mall tuh biasanya akan ada Chinese New Year Bazaar yang ada menjual atau display decoration, hamper-hamper biskut perayaan Chinese New Year. Tapi kalau yang di sini nih kebanyakannya street food. Ada juga jualan aksesoris. Tapi overall apa yang saya nampak kebanyakannya street food lah. Contohnya macam makanan dan minuman. Jadi rasanya Chinese New Year Bazaar di Kuala Lumpur nih baru sahaja buka. Dan saya ada juga tanya-tanya 好，来，我们正式呢由我们的 mascot， 已经我们的 mascot 也来到现场了。2026 Malaysia visit Malaysia ya, truly Malaysia. Ahad sajalah. So everyone, itu sahaja video saya untuk hari ini. Beginilah kemeriahan suasana The KL Prosperity Walk tahun 2026 daripada Plaza Loyat, Sungai Wang dan seterusnya Pavilion Bukit Bintang Kuala Lumpur, dan sehinggalah di TRX. Jadi kalau kamu suka saya buat video macam ini lagi everyone, jangan lupa like, comment dan share video ini. Nanti next time kalau ada free lagi saya akan tunjukkan lagi kepada kamu festival terbesar di Malaysia yang seterusnya. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Hari Raya Aidilfitri Malaysia.